Okey guys, Assalamualaikum. Alhamdulillah, panjang umur murah rezeki, kita berjumpa lagi di IPC. Okey guys, video kali ni aku nak kongsikan pada korang pergi ke Port Dickson. Okey, ada event LC Members 1.0. So aku nak pergi sana, nak support lah. Okey, event di Port Dickson. Okey, so sekarang ni aku ada dekat Shell Jalan Duta. Okay, aku baru lepas isi minyak. Follow video aku sampai habis. Kita nakkan suasana dekat LC Members 1.0. Okay, follow lupa. Hari ni LC guys. LC Members bawa LC lah. Okay, LC purple. Sudah menjadi purple guys. Sudah menjadi purple. Alright. So nanti aku akan kongsikan lah aku set up macam mana untuk pergi ke Port Dickson. Alright. Okay guys, Alhamdulillah sampai dekat tol Sungai Besi. Okay, keadaan dekat Shell ke BHP kan, tak adalah banyak sangat geng-geng LC ni. Tapi tak apa, itu bukan halangan untuk aku pergi ke LC Members. Okay, so Alhamdulillah. So next, lagi satu, jalan jam teruk oi. Jalan jam teruk kau tahu tak? Masya Allah, Masya Allah. Tak apa, nanti ada lagi video-video yang best, nanti aku payung kat korang. Okay, video ni sekadar perkongsian saja. Okay guys, Alhamdulillah dekat arena Seremban oh banyak motor, banyak geng-geng LC. So aku saja je berhenti sini sekejap, nak tengok suasana kan macam mana. Jalan jam teruk lah. Jalan jam teruk, memang jam teruk. Daripada Jalan Duta tadi sampai sini memang jam lah jalan. Sebelum aku terlupa, okay, aku nak sharekan lah pada korang LC yang aku bawa ni. Okay, performance dia macam mana. Okay, jom aku tunjukkan. Okay guys, yang pertama Yang pertama guys, exhaust back pressure daripada Umar Racing guys. Daripada Umar Racing. Okay, daripada Umar Racing. Lepas tu apa lagi? Tak ada banyak pun. Ham 2 inci. Ham 2 inci. Yang ni tertanggal, tak tahu pergi mana. Standard. Okay, lepas tu tukar fork Aji 1.5 inci. Tukar disc type, side loop. Apa lagi? Tak ada apa. Lepas tu seat ESR, tak pakai bakul. Lepas tu aku pakai sport rim original dia, original LC. Lepas tu tayar, pakai tayar orang tua guys. Tayar orang tua 80-90 depan belakang. 80-90 depan belakang. Alright. So kalau korang nak tahu saiz poket pula, korang tunggu dulu. Nanti aku sembangkan lagi. Ada orang tegur kita. Kita kalau ride solo memang akan ada orang tegur kita. Dari mana? Dari Kuala Selangor bang. Kuala Selangor. Sama. Country Home Rawang. Lebih kurang ke dekat? Rental betul seorang bang. Tak ada. Tengok saya kena tegur dengan abang kan? Nampak? Guys, dekat Petron lepas exit Port Dickson, aku isi minyak, lepas tu haus lah. Cuaca panas panas gila cuaca dengan jam lagi. Akbar. So belilah air dulu. Air pun tak sejuk Aku masuk dalam Petron beli air ni dah macam penyamun dah, pakai mask kan. So ni suasana ramai guys. Semakin terasa debaran dia.
cerita dia kan. Main angin lah, main angin. Main angin daripada position tadi exit sampai sekarang. Ramai meriah lah. Tapak King dekat PD. Alright. So, jom aku belanja korang suasana dekat sini Nazir, Ahmad Nazir. 1457. 1. Jangan balik. 1457. 2. Last. 1457. 3. Bang, hadiah banyak tapi tak ada orang naik bang. Abang cakap sikit dengan orang bang, malam ni jangan balik awal bang. Okey, kepada mereka yang baru sampai pada pagi tadi ataupun yang baru sampai sekarang ataupun yang belum sampai, jangan balik sampai esok pagi. Kerana banyak lagi hadiah yang belum korang dapat. So, mana yang belum lagi letak lagi draw boleh letak lagi. Oh, dah cancel. Boleh register lagi kalau mereka yang beli baju ke apa ke lagi draw. So, sampai esok pagi jangan balik selagi hadiah tak bagi. Okey, boleh tu. Hala bang tak motiau nombor seterusnya. Okey, nombor seterusnya 1427. 1427. Kawan-kawan. 1427. 1. Ini padi. 1427. 2. Last. 1427. 3. Tak mau tiap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak bagi ajak kawan-kawan dulu. Ini habis 20. Saya teruskan 20. Kiri kanan. Apa tak ada lubang ni? Apply. Ini je situ. Bagi dia. RM5 dah nak stok. Banyak kedai. Kedai memang banyak. Memang puas hati lah. Kalau siapa yang datang ni memang puas hati. 100 dekat jujur ya. Jangan pernah datang sini dekat 90. Kau angkat 3 orang saya bagi 90. Okey, kontim.
singgah bang dengan itu bang. Bang singgah bang. Ni bahagian belakang sekali lah. Belakang sekali tak ada apa lah. Ni kosong rumah orang ni tempat parking. So kira ada kosong lagi lah. Tapi kat depan sana memang penuh. Belakang pun penuh ni. Singgah dulu bang, singgah dulu motor beda bang. Singgah dulu. Panas dengan jam. Ambil nasi, lepas tu lauk kau pilih sana. Ambil sana bayar ujung. Bayar kat ujung. Solo makan RM17 tadi. Okey lah. Dapat event macam ni kan. So aku makan dulu. Nanti kita sambung. Lagi kita sambung merayap lagi. Guys, macam tu lah guys. Ramai kan, ramai. Sambutan luar biasa lah.
Okay guys, alhamdulillah guys, settle guys. Itulah sedikit perkongsian suasana aku dekat LC members guys, aku kena balik lah guys. Aku kena balik okay, ada emergency, so aku kena balik awal. Okay, so aku nak ucapkan terima kasih pada korang semua. Terima kasih sebab korang tengok video aku guys. Okay, jumpa lagi, murah rezeki korang. Okay, jangan lupa subscribe channel aku. Okay, bye.